Assalamualaikum. Untuk meraihkan 10 hari bulan 10 Shopee ni sale ni dengan kita punya bajet kan, hari bajet negara, hari bajet kebangsaan 2025 ni untuk bajet 2026 besok. Kan. Kita videokan sikit momen-momen yang ada sikit kat sini. Fundamental tu nak minta satu kajian penuh dilakukan, dana funding untuk Scammerism Institute ni, daripada fundamental mana, daripada etologi macam mana, daripada metodologi macam mana, teologi yang macam mana kan, daripada kaedah agama, teologi dia, religion dia scam tu macam mana, apa benda perkataan-perkataan yang dapat tu, panggilan telefon, lokasi telefon scammer tu, identiti scammer tu perlu didedahkan kepada umum, kepada seluruh rakyat Malaysia yang ada atas muka bumi Allah Ta'ala ni, supaya dia boleh alertkan orang lain, luar negara sana. Macam mana kita kena usul pada hari ni, pada 10 hari bulan 10 bajet negara ni, saya usulkan kepada kerajaan, scammer ni adalah militan, pengganas dalam Malaysia ni. Okey, macam mana? Setuju tak setuju? Kalau anda setuju, buat video, stick video Scammerism Institute, National Scammerism Institute. Semua orang dia nak scam. Dia ada scamming system dia. Dia ada MLM, dia punya piramid punya sistem ke macam mana? Dia ada banking punya sistem. Dia ada pasar malam, night market punya sistem ke macam mana? Kita kena buat satu kajian penuh ni, polis. Kriminologi yang tu khas dengan burst tu kan, J-burst tu tak dapat nak selesaikan benda tu. Burst B-U-R-S-T nama kawan tu, burst kan. Lepas tu Jimmy Brown tu kan, ke macam mana? Abraham Lincoln ke macam mana Scammerism tu? Tak selesai lagi. Night market punya, pasal van apa benda tu kan. Kena buat kajian, InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Kita jumpa lagi next video, InsyaAllah.